Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha. So sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana suasana beraya korban dekat kampung Abi Syahid, dekat kampung Teras Jenah. So korang kena tengok sampai habis, okey? Arif, awak ni. Banyak. Cepat ni, dah buat nombor 1 ni nak masak ni. Aku minta nak makan sebelum Zuhur. untuk buat gelap tadi. Nah, tu nak makan sebelum Zuhur. Ni dah pukul 10. Ini tunggu daging. Alhamdulillah. Yap, ada satu. Alhamdulillah. Ada satu tadi. Baru ni alhamdulillah. Banyak dah ni. Kiwi. Ni okey? Dik Bil okey? Okey? Lembu ada 6 ekor. Ni dah siap dah. Ni 2. Tuan manager tengah tengok kawasan. Ini family kita orang punya. Yang Pak Uda. Ini video. Ini orang ketiga. Lembu ketiga. Ini kita orang punya. Atas tu ada seekor lagi tak sembelih. Bagi 2 sudah. Kita naik atas jom. Ni bagian kita. Ni baru nak lapar. Nak siap kulit. Ini satu lagi. Ini baru tumbang. Lagi. Allah. Lihat Saya ingat ada 7 ekor. 6 ekor rupanya ada 7. Ada 7 ekor. Yang ada satu lagi tu dah siap. Yang tu dah siap semua. Ini baru 1, 2. Tadi 3. Macam mana perasaan beraya di kampung Kak Long? Rasa sedih. Buat apa? Tidak bersama family ya. Tak apa, sini dapat makan. Tali. Seekor je yang belum tumbang kan. So ni ada lembu 2. Setiap dia berlari. Setiap seekor tu ada bahagian-bahagian dia. So saya ingatkan ada 6 ekor, rupanya ada 7 ekor. Ini Abang Yi buat tak? Dia cincang kecil-kecil. Nak suruh beres? Beres? Sayang, okey? Ni aneh. Ni tengah makan. Ni baru sampai ke ni? Ni? Ni baru sampai ni. Saya dah. Ada budak kecil ni kat sini. Atas? Boleh. Kau sejaga atas. Bagus anak dara ni. Mana anak dara ni? Anak dara ni. Halia. Halia pula. Dah masa tak angkat. Dah. Dan kawan kampung kita, Fadilah dengan tu. Izam masuk. Dah besar dah. Makanan potluck. Orang kampung bawa makanan potluck, makan ramai-ramai. Kan datangnya ni? Siapa bawa? Ha? Halimah bawa. Oh. Kemana? Ya sayang. Tengoklah. Cukup tak ada minyak satu paket kan? Nak 2 paket? Nak 2 paket? Sekarang ni paket letup ada. Lawak-lawak sikit lagi bagi makan ni mencukupi. Kita bag sudah. Ni 3 orang duk cuci perut. Azim, Au, Nasrul. Jom kita tengok.
Ini dah siap buang tahi dia. Dia tengah. Okey kata. Tak terkata-kata. Kak Long dengan Au nak perut. Mereka sangkut je bekerjasama. So, kan sambil ditemani background suara oleh Kak Long. Salah. Kambing. Apa tu? Dia punya lemak-lemak dia. Makan ni dek, usus. Disgusting. Usus, lembu. Zoom sikit. Dah zoom habis ni. Jangan zoom kau. Ni. Perut tu. Lebih kurang je. Macam kain lak buruk. Tapi ni lah perut lembu. Nanti kita cuci kat sebutir baru boleh makan. Pakai apa? Pakai water jet ah. Next time kena beli water jet. Dah sekejap lagi. Lagi dah tu. Orang dah sudah cuci. Hujan. Jen. Habis cuci perut. Keadaan cuaca sekarang menunggu hujan tiba. Harap-haraplah semua sempat siap sebelum hujan lebat turun. Ni. Okay, mostly dah siap. Sekarang dah sudah dah potong bahagian daging. Sekarang kita tengah tunggu masakan masak. Siap. Okay, mati angkat sikit. Oh. Otai masak. Oh. Ya. Banyak ni. Ni daging goreng kunyit. Ni sup daging. Mak nak bawang goreng. Okay. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nak makan? Ni tunggu ni apa? Air kering. Tunggu air kering, lepas tu kita dah boleh makan lah. Sambal tempoyak dibuat oleh Najah. sikit. Kami bagi tugas. Siapa jadi anak buah kami kena pandai. Tak pandai ni. Oh, dah. Kat sini semua tengah tunggu lauk siap. Lepas tu kita boleh makan. Tengah tunggu lauk je siap. Tunggu daging empuk sikit. Sekarang pukul 12.10. Dah siap dah semua. Dah siap masak. Cuma nak tinggal tunggu empuk je. Bagiannya. Siapa yang bagikan? Allah, pandai lah. Laki. Mana laki? Angah yang buat ni. Kita harap dia bukan masak je yang tolong bubur. Allah. Habiskan story kan? Tuan organizer. Bagi ucapan sikit. Cakap apa ya? Alhamdulillah selesai sudah hari ini. Korban 2025 1446 Masihi. Memandangkan semua bermuafakat pada hari ini, alhamdulillah tepat 12 kita boleh makan. Alhamdulillah. Tak adalah tepat sangat 12. Tapi bolehlah jangka makan pukul 12. Tapi kita lewat 15 minit. Alhamdulillah semuanya berpeluh-peluh pada hari ini. Tidak kira mak-mak, anak-anak, cucu cicit turun perah tenaga untuk hari ini. Alhamdulillah. Dah boleh lembu. Ini orang kuat ini. Orang kuat. Organizer. Itu Houston Chess. Lagi sekali Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ni semua orang-orang kampung ni. Sekarang kita orang nak angkat sup. Jimat tengok mati punjul. Lain kan? Kan lucu dah. Air dah tabur lagi. Okey dah. Angkat masuk di atas meja. Angkat. Seduk nanti. Tak kat mana? Ni satu lagi Mak Dik? Mana lagi? Satu lagi.
Masuk. Kak Long. Wak busy. Wak ni lah. Wak please. Saya dengar lagu tu, Mat. Bye bye. Atas. Tu bukan ayah atas. Tukar lah. Tukar ayah. Ni ayah ni. Ni. Kalau terjumpa, nak cakap kalau terjumpa kain bunga, jangan marah, nak dah buka. Muka busuk. Masih dah nak action. Bau lembu kan? Daging. Panggillah Pak Ustaz baca doa. Cepatlah, siapa baca doa? Biar orang kampung makan dulu. Kita makan kemudian. Ya. Hujan ni. Dah. Baru nak makan. Beres, Mat. Sedap. Hot tu. Hot tu tak hot tadi. Tadi dia kata sedih tak balik Ganu. Tengok macam seronok lah. Sedih makan kebab. Tengah sedih lah ni. Sedih. Mengubat luka ni. Semua pun dah siap kemas. Lebihan makanan semua dah kemas. So ni daging tagihan yang kita dapat dengan perut-perut tadi. Macam mana yang raya kat tempat saya? Penat? Penat nunggu. Penunggu apa? Nak balik. Tak boleh balik lagi, kena kemas lagi. Yang meja ni tak mana? Ya, dia je. Ada paman ni bawa yang buat straw. Boleh, saya bawa sepaket. Okay, so kita orang dah selesai dah beraya. Macam mana, Mat, beraya kat sini? Dapat makan free tau. Sebab makan free kan. Oh, ni tolong cuci perut. Dia kena tanya single, perasaan hidup single. Beraya seorang-seorang, keluarga jauh. So, itu sahaja vlog kita hari ini. Thanks for watching guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Boleh? Bye, Dek. Bye-bye lah. Apa sini? Bye, Mat. Nama Azim dan Syidarun. Syidarun. Bawang goreng guys. Bawang goreng ni sedap gila, RM20 sebalah. Tapi ni dah habis lah, semua orang makan. Kalau korang nak, korang boleh order dengan Syahid. Syahid bagi tahu mak Syahid. Okay lah, itu sahaja vlog ni kali ni. Memang betul-betul bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum guys. Selamat Hari Raya. Ini adalah hasil yang kita dah cuci perutnya. Pada perut yang hitam, gitu. Hitamnya kita cuci jadi putih. Tengok ni, putih weh, putih. Ni tukar cuci dengan wife-nya Ira kat dalam. Cuci kat sini je. Penat. Ini perut yang dah direbus. Kita rebus dia lepas kita cuci sampai betul-betul lembut. Inilah asam perutnya. Sebabkan Syahid suka makan pedas, so cili extra. Yes. So ni dia asam perut. Nampak kan? Macam Syahid suka makan ratah je, sedap dah. Makan dengan nasi panas pun sedap. Asam perut ni kalau korang nak sedap lebih banyak asap limau dengan cili. Dengan daun kesum tu kena extra, boleh extra kick. Dia buat sendiri, kita cuci pun bersih. Makan pun rasa macam puas hati lah. Boleh makan banyak. Kalau kat kedai makan semangkuk berapa ringgit kan, mahal. Habis. Hujan.